Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Welcome back to channel Apa Guna Buat. Yang dah subscribe, thank you very much. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan jangan lupa follow Nah di TikTok. Nah doakan semoga semua yang support dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan setiap hari. Let's go bro, tengok Apa Guna Buat. Okay geng, lama. Dah dekat sebulan kita tak berjumpa di YT. Di YT. Dan di mana sahaja. Live TikTok pun tak ada. Nak betul-betul fokus dengan bulan Ramadan dan awal Syawal. Jadi tak sempat nak buat konten. Padahal raya kedua Una dah start cedok dah. Okey, untuk konten pagi ni pukul 8.19 sekarang. Una sedang cedok Shopee. Buat yang tak tahu, sekarang Una dah cedok 3 ID. Shopee, Panda, Grab. 3 sekali. So Una ada 3 ID tu lah yang nak dijaga. Ini order pertama. Pagi ni Shopee kena tarik daripada Kampung Melayu. Dan itulah salah satu keburukan Shopee. Duit tarik tak ada. Kena tarik 5 kilo lah. Nak ke sini mengambil masa 5.5 km. Nak kena cari kedai ni. Tak tahu mana kedainya ni. Sebab tak pernah dapat order ni. Dia cakap warung depan rumah. Kat sini banyak warung depan rumah tau. Ni kalau tak jumpa ni kes naya ni. Inilah kot. Wih, niau. Cik baik tak langgar niau. Astagfirullahaladzim. Ni betul-betul. Dia dah tulis nama vendor dia. Warung depan rumah. Macam tak siap lagi. Nombor 400. Okay, dah siap. Let's go. Ambil lagi satu, kena double. Masa dari rumah tadi, satu je. Dah sampai sini, jadi double. Okay, pergi sarapan pagi Hanif Musa pula. Okay. 2 km je dari sini, Hanif Musa tu. Una cedok Shopee ni pagi je geng, pagi sampai pukul 11. Pukul 11 start cedok Grab. Lepas tu kalau dah sampai kalau dah sampai target, kalau dah cukup, pukul 2 kan memang balik. 2 atau 3 Una dah balik rumah, rehat sekejap. Kalau sambung balik, kalau ada start now Panda, Una buat Panda. Kalau tak ada, terus sambung buat Shopee je. Kiranya Grab ni Una dah layan dia peak hour je. Buat Grab ni dia punya fare cantik masa peak hour je geng. Selain daripada tu tak cantik, memang tak cantik. Sebab peak hour je ada tambahan diamond tu. So diamond tu lah yang bagi fare tu jadi okey. Kalau tak okey. Tak okey, double triple dia merepek. Sebab tu lah Grab dimadukan. Dia bukan dimadukan sekali, dia dimadukan 2 kali. So sekarang dah bermadu 3 dah. Oh no. Dulu 1 je dimadukan dengan Panda. Sekarang Una dah madukan dia dengan Shopee pula. Macam ni lah keadaan dan suasana di Jalan Denai, Jalan Lurah di waktu pagi. Sikit lagi sampai. Tinggi pula bukit dia beneran naik. Alhamdulillah lah yang first order tadi tak sidai walaupun tarik jauh. Kadang-kadang yang jenis tarik jauh ni belum tentu tak sidai. Belum tentu. Yang tentunya sidai. Tak biasa main belah-belah sini. Jadi jalan dia sebenarnya simple je. Kalau orang yang dah biasa tak payah tengok map. Una tak biasa jadi better tengok map. Takut salah pilih lorong jadi jauh. Elok-elok boleh tak sampai dekat jadi lagi jauh. Orang nak sampai cepat, bukan nak sampai lambat. Okay, dah sampai. Sudah. Buka ke tak buka ni Hanif Musa ni? Buka. Tengok siap ke sidai ni. Nombor 42. Dia masuk dekat Grab tu. Tak letak sini. Tak apa. Janji nombor sama. Bang ni betul ya bang Shopee punya? Sebab letak kat sini saya takut salah. Nombor betul. Terima kasih. Setelah Shopee kena ambil gambar, hantar pun kena ambil gambar. Kita hantar ke Jalan Dataran 5 ni dulu. Rasa dekat je ni. Lepas tu kita hantar Sauki. Dia hantar Una balik. Dia hantar Una balik lah. Okey, pada yang tak tahu, kenapa Una tak guna beg Shopee? Okey, Una dah daftar lama dah Shopee ni. Dah berjaya dah daftar, cuma tinggal ambil beg je. Untuk ambil beg kan kena bayar 150. So bila dia tanya Una, kenapa
Kenapa tak ni beli beg lagi? Cakap dengan dia tak cukup duit lah, mahal lah beg 150. Lepas tu tak lama juga tak lama pun sebulan 2 dia hantar WhatsApp. Dia cakap boleh daftar tak nak ambil beg. Apa lagi? Una ambil lah. Kau tak payahlah beg. Dia bagi je pakai beg apa yang ada. Dia tak select, tak kisah. Janji buat order dia. So mana-mana yang tengok video ni nak cakap, apa sal tu pakai beg Grab, duduk Shopee. Ni lah kenapa nak daftar tanpa perlu ambil beg. Shopee ada buat kelonggaran macam tu. Tak perlu beli beg tapi boleh aktifkan ID. Siapa pula morning awak ni? Customer kemarin morning je. Sabar ya customer. Saya pun tak tahu mana hala. 3 minit je, tak jauh. Dia suruh letak makanan dekat bangku. Yelah, kena keluar jalan besar juga ke ni? Entahlah, ikut je lah map ni. Paksa ikut map, memang tak tahu tempat dia ni kat mana. Tak boleh dahaka dengan map ni. Kalau tak tahu memang tak boleh dahaka. Habis kalau tahu, memang siap lah. Memang confirm kena dahaka punya. Sebab kadang-kadang map ni bawa jauh. Ada jalan dekat tapi dia tunjuk jalan jauh. Jalan dataran 5 tapi sebelah sana Mati-mati ingat jalan dataran 5 ni sebelah ni. Masak macam ni Una nak lintas. Jalan dah lah susah. Jalan ni susah yuk. Dia kalau tak hati kental, hati kering tak boleh nak lintas itu. Sebab panjang sangat jam tu. Apa nama tempat kerja dia ni? Apa furniture ni? PK Furniture. Ni bukan. Oh depan. Ujung sana. Okey. Apa dia cakap ni? Nanti makanan letak kat bangku depan tempat kerja saya je. Oh tu bangkunya. Morning. Yang nombor 400. Okey, ini dia. Ambil gambar item. Ambil gambar letak kat mana. Ambil gambar keseluruhan tempat. Shopee ni undang-undang dia ketat sikit. Buat semua sekali. Supaya customer tak cakap kita tak hantar ke, barang tak cukup ke. Apa yang kita letak itulah dia, ada bukti. Okey, sekarang nak ke South Quay. So jauh sangat. Tutup dulu video. Ini yang tak sanggup ni. Kena kentut dengan lori pula. Ini yang tak sanggupnya. Jalan ni tak tahulah bila nak okey. Time kemuncak macam ni lah. Orang pergi kerja, balik kerja, sama je. Memang tak ada pilihan. Memang motor kena lalu tengah ni. Tak mungkin motor nak beratur dengan dia orang ni. Kalau beratur kat alamatnya. Baik jangan jadi motor lah. Tu pun kadang ada juga yang tak faham nak bagi line kat motor. Nanti terlanggar side mirror, cakap motor saja-saja langgar. Tapi dia yang tak bagi ruang. Nampak belah kanan. Faham ada tengah ni kena bagi ruang. So dia orang banyak mengelak. Tapi yang belah kiri ni boleh-boleh. Nak menghalang orang daripada lalu tengah ni. Dah kita masuk jalan yang benar. Jangan duduk tepi-tepi lagi, bahaya. Dia tengok betul-betul ni. Sebab dia macam dari entrance dah dekat. Okey. Memang betul-betul depan entrance. Betul-betul depan entrance dia. Itu dia. Perkhidmatan logistik, Legend Logistik. Ini park dia mana-mana asalkan tak mengganggu ketenteraman awam. Tapi si Legend ni dekat atas. Pintu dia kat mana? Macam Grab juga ada call online. Tapi Una tak suka call yang dari apps tu. Call terus senang. Alamak, message pula. Satu hal kan nak cek tangga dia. Belah sana kot. Belah cari jap. Nak cepat jadi lambat. Customer baru nak call balik. Hello? Shopee Food. Nak naik tangga belah mana ni? Saya dekat depan KTK ni.
Saya turun lah. Okey. Dia kata dia turun. Panas ni, tak ada tempat duduk. Oh, situ Sama-sama. Panas. Okey. Siap hantar. Tengok ada order lain tak. Masa ni belum. Dia senyap lagi. Kalau tak ada ni, kena slow-slow pergi kampung Melayu ni. Order banyak kat sana ni. Pagi-pagi. Sebab sini tak ada vendor apa. Paling-paling Copylicious lah. Ada tu ada. Tapi tak panggil pun. Slow-slow ke tak. Alhamdulillah masuk order. Tadi isi minyak. Minyak tu. Alhamdulillah lah. Dah lepas isi minyak masuk order. Satu item je ni. Tapi 1 liter punya botol Spanish latte jus coffee. So tak tahulah cepat ke, lambat ke dia buat. Harap-harap sampai-sampai dah siap lah. Kalau dah siap macam rasa macam berbaloi lah, dah tunggu lama nak masuk order ni. Cuba kalau masuk kena sidai sedih. Harap tak kena sidai lah. Tapi susah lah nak berharap sangat kalau branch jus kopi Kebun Teh ni. Sebab dia memang top-top sidai ni. Antara vendor yang top-top sidai. Nak takkan berharap lah, semua berdoa. Berdoa terus. Ya Allah, semoga order dah siap. Tinggal ambil je. Apa buat kereta macam ni? Patutlah. Bukan tengok depan, tengok bawah. Mana tu bawa kereta tengok bawah geng? Ya, harap siap lah. Jangan lagi sidai saya ini. Harap lagi. Tadi dah doa dah. Tadi sampai dah on Grab dah. Baik masuk order ni. 103. Okey. Tak siap lagi. Tak siap lagi. Sidai lah jawabnya geng. Alhamdulillah dah kereta dah ambil dulu. Memang lama sidai dia. Memang lama sampai sempat pun nak buat live. Apakan daya dah terpilih order tu tadi. Paksa dah ambil kan. Sebab Shopee ni kalau kita nak cancel kena alasan yang sangat mudah sabar. Baru dapat cancel. Kalau tak memang tak boleh cancel sampai bila-bila. Jadi masa dapat order Shopee tu pastikan tengok betul-betul okey tak okey order. Dalam masa beberapa saat tu lah. Dalam beberapa saat sebelum kita accept tu tengok betul-betul vendor mana, hantar mana, customer jenis macam mana. Kalau customer COD ni tak payahlah ambil. Tapi kalau yang nampak macam okey-okey rumah bawah ke apa ke yang lengkap kan, ambil lah. Kalau rumah atas ni kadang-kadang kelak-kelak alamat tak lengkap, jangan sekali-kali ambil. Ambil lah yang betul-betul full address. Lepas tu bukan COD. Dan tu kerja kita pun pantas lah. Kerja sidai pun tak apa, janji job tu okey. Ini sekarang dah kena sidai, dapat pula customer macam H. Macam H tau. Hari ni memang order slow ni. Order Shopee lah, order Grab rasanya okey je. Nanti pukul 11 barulah buat Grab. Ni layankan dulu job Shopee ni. Naik atas ni, Una rasa nak pernah hantar kat customer ni order Grab lah tapi kali ni hantar dia order Shopee pula. Tak tahu kereta ni okey, dia nak parking. Nak parking dia ada parking. Okey. Depan sikit ni rasanya. Dah terlajak perahu pula. Sini. Supaya cepat parking. Allahu Akbar.
Marilah kita hantar sebotol air. Tempat lawyer-lawyer ni. Nak call lah pula. Hello, Assalamualaikum, Shopee Food. Saya dekat atas ni. Sorry. Terima kasih. Sama-sama. Balai Polis Tampoi. Bolehlah awal lagi ni. Okey. Mengah. Okey geng, macam tu lah. Nak settlekan order Shopee. Lupa pula letak motor kat mana. Tak malu tengok beg Shopee bila masa ada beg Shopee. Okay, kita jumpa lagi konten seterusnya. Konten hari ni santai je. Santai bersama Shopee. Assalamualaikum dan bye-bye.